Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Raya semakin dekat, mesti kita teruja nak balik kampung kan? Hari ini, kami dari TV Perkasa nak tanya cikgu-cikgu dan rakan-rakan balik mana raya tahun ni. Jom kita dengar jawapan mereka. Kita tanya tuan pengetua, balik mana raya ni? Jom. Nak balik kampung. InsyaAllah saya akan balik kampung saya, Kampung Sungai Samak, Hutan Bintang Perak. Cikgu rasmi je. Saya pun dekat Ipoh je. Cikgu balik raya mana tahun ni? Oh, saya alamak sedih. Saya beraya di KL. Suami tak dapat pindah, tak dapat cuti. Cikgu? Saya beraya di sini saja sebab mak saya ada bersama saya. Semangatnya. Adik-beradik saya semua rayakan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Balik Kelantan. Kedah. Cikgu balik raya mana tahun ni? Saya balik Terengganu. Saya tak ada balik mana-mana sebab tak ada kampung. Tak balik mana-mana. Raya dekat itu saja. Cikgu balik raya mana tahun ni? Oh, tahun ni saya tak balik mana-mana. Saya raya kat Ipoh je. Tahun ni kita balik Tangkis. Balik mana tahun ni? Terengganu. Saza tahun ni balik mana? Oh, saya balik Melaka insyaAllah. Ustaz balik raya mana tahun ni? Saya balik Kelantan. Raya tahun ni balik mana? Saya akan balik ke Kedah. Oh, balik raya tahun ni kat mana? Johor. Bang. Abang raya kat dia? Abang raya kat mana? Dekat Pulau Pinang. Abang? Kat kampung, kat Pahang. Abang? Taiping. Sama kat Pahang. Bang, baik Kak, akak raya kat mana? Raya dekat SP, Sungai Petani Kedah. Hey, balik mana raya tahun ni? Balik Selangor. Raya kat ni dah? Raya kat Kurangkasa. Kau raya kat mana? Tiping. Macam-macam destinasi balik raya tahun ni. Tak kira lah di mana pun kita beraya, yang penting adalah bersama orang tersayang dan sekeluarga. Kami dari TV Perkasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Jaga diri dan selamat sampai ke destinasi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua warga SMK Pengkalan. Semoga Allah berkati Hari Raya kita dan Allah terima ibadah kita, bulan puasa kita pada tahun ini insya-Allah. Amin. Murid SMK Pengkalan, selamat Hari Raya. Dan kalau nak beraya tu boleh beraya, tapi jangan lupa jaga keselamatan. Jangan naik motor nak beraya tu sampai lupa keadaan sekeliling. Jaga diri baik-baik. Okey, dan jangan lupa minta maaf kepada ibu bapa. Hai, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Puan Saliza. Semoga berhati-hati di jalan raya. Hai, saya Encik Rancuan. Okey, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua warga SMK Pengkalan. Semoga selamat dalam perjalanan kembali ke kampung dan kembali semula untuk bertugas dengan selamat di sekolah. Okey, selamat Hari Raya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Puan Roziana. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SMK Pengkalan. Maaf zahir batin daripada kami berempat, para JK. Dan kami semua mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan guru dan pelajar sekalian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami semua mengucapkan Selamat